tidur. Okey dik, bagi kata-kata pendapat sikit tentang rakit ni. Pendapat saya boleh mancing lah. Yang mana baru nak mula, macam kita orang ni baru nak mula juga. Tapi alhamdulillah ada hasil, tambah semangat lagi. Yang penting tak kosong. Tak kosong. Balik tak kosong ni. Okey, kongsikan pengalaman mancing di sini. Pengalaman so far best lah. Malam ada vibe sikit. Nak kata gelap sangat pun tak. Walaupun ada malap-malap sikit, okey, boleh mancing. Tapi kalau nak padu ikan non-stop malam. Malam kat JT ni. Okey. Okey. Okey, baik dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, sudah sekian lama aku tak turun merakit kan. Jadi kali ni aku datang satu rakit di area Pendas. Ni rakit dia. Rakit mancing PNK Johor Selatan. Ya. Korang kalau nak try rakit ni boleh dapatkan nombor yang tertera tu lah. Korang boleh contact owner rakit ni. Jadi aku nak tunjuk dulu review rakit ni. Oh, sana tepi runtuh. Ada. Rakit ni berhampiran dengan laluan sungai ke Pendas lah. Ni kampung apa nama ni? Dia dekat sini je, paling hampir kawasan tebing je. Di sana mahala ke lebih runtuh ataupun Sungai Melayu lah. Dan kawasan sini mahala ke Jabatan Cycling. Sana Jabatan Cycling. Dan yang ni Singapura lah. Itulah dia punya keadaan tempat dia.
Pari. Awak dapat kerapu lah. Ikan apa tu? Kerapu dia. Wah. Kira kerapu boron. Nampaknya kita ada lesen pertama sekali. Oi, Talang. talang. Kan biasa-biasa lah. Bagi talang tu. Talang. Baiklah talang. Buat ikan masing. Ada player. Wah, baru pakai ni. Baik ya. Ikan masing je. Ayah ada mana? Ada sana. Campak dia mati je tu. Batu tak bergerak. Ni Barun. Mana? Nah. Tekan switch tu. On. Tak ada. Mari kita lihat ada kena ke tidak. Tu ada dah. Oh, tak ada dah. Ya. Oh, ada. Ya, betul. Oh, ada. Oh, ada ya. Oh, sisik. Sisik. Bukan. Oi. Gerut. Bukan. Tempat pipi. Ekor kuning. Senyap-senyap dia makan ya. Memang menjadilah, geng. Dia punya apa ni? Killer dia bumpun. Memang buat dia punya kuskut. Mantap. Oh, baik lah. Menggigil ya. Gegaran demi gegaran. Apa tu? Apa? Duri. Dia sudah mari. Oh, duri dia saiz lah. Bukan biasa-biasa dia datang. Dia datang ada khabar berita tu dia nak hantar. Tak kosong lah. Sebelah lagi. Saya lagi mencari misi ikan-ikan gorgon. Dekat rakit Raihai ni. Apa-apa boleh lepas buat air. Minum air kopi. Kopi minyak hitam. Pekat. Okey. Teruskan lagi misi mencari ikan. Baik. Ada ketukan ke? Okey, ada. Ada ke? Berbelik dengan tali.
Mana? Aduh. Duri. Ha. Tadi kawan. Aduh. Ha. Tu lah. Geng, sisik lagi geng. Oh, tanda. Tanda geng. Dapat tanda. Tanda, dapat tanda. Ha tu. Tak sia-sia lah waktu tu. Ah, terlocot. Ui, atas lantai. Ya tu. Tanda lah geng. Tanda geng. Ui, fight tu. Ha. Ui, awak saya rasa awak apa tu? Beling. Bukan beling. Malong. Malung. Masak. Pandai makan malung? Tak pandai. Nanti balik rumah suruh mak awak buat ni, sup. Tapi gigi jaga, gigi dia bahaya. Ha. Dalam pula. Takut pula. Dalam Pakai pelayar. Oh taklah tepi ni je lah. Ha? Tepi ni je. Boleh je ya? Ha, pakai pelayar. Kau pandai. Ini pakai pelayar panjang tu. Ah, memang passion dia tu. Ha, okey, dia pakai pelayar. Relax cakap dia. Relax cakap dia. Relax. Tenang. Tak buat apa, kita tak buat apa. Ah. Okey. Dapat maklung. Nah, pelayar ni. Jaga gigi jaga ha. Awak jaga gigi je. Lepaskan dia punya mulut dia. Ni pakai pelayar ni besar. Ha, pelayar kecil bahaya. Dia buka dalam ni. Dalam peti ais. Dia digit gini. Ha, masuk tu. Aduh lawak betul lah sebab kerja dia ni. Oh. Sikit. Nak keluar tu. Aduh. Dia buka sini Bagus. Tapi awak fight tu nampak sedap macam main kolam eh. Macam main haruan jugalah kata member. Ui. Saiz juga ke lama dia? Ibu. Saiz. Sekarang jam berapa ni? Dekat jam 2 pagi je. 2. 1.37. 2 lah. Masih rancak lagi. Ya. Player masih meneruskan walaupun lampu dah mula malap. Ujung bawa lampu. Okey, kita akan teruskan lagi. Misi Ya. Mana dia? Oh. Tu tak besar. Apa tu? Dah lama. Oh. Uish. Lagi. Lincah ni. Ni ada big sengat kan? Ada sengat. Ambil. Bawa kat sana dulu. Kita lihat apa yang ada. Gorgon. Lain macam. Lain macam. Lama juga Fah. Saiz ni.
sampai. Sabar. Okey. Oh, 9. Jaga dia duri tu. Lek. Ini kita ada tukang masak kita ni buat Maggi. Kau 3 nampak Maggi dia mengeliurkan waktu gini Okey, kita makan dulu lah. Bismillah. Dah makan dah? Ni. Dah sambung. Okey. Jemput makan. Alamak. Ini cara bang. Oh, kerja dia punya. Patutlah. Kau senyap. Relax bro. Mana pun melangkap. Ambil. Lama kau main kat bawah. Bawa tu. Ada singai? Ada. Awak bawa gunting kat sini. Potong Ambil gunting ni. Ambil gunting dengan pelayar panjang. Sikit je. Dia sangkut sikit je. Mujur orang yang tak masuk dalam air. You? Mujur kau pegang. Tengah berbual dalam ni. Saiz weh. Dia dah lama ni. Oh, saiz ni. Ambil pelayar tu. Nelik. Operasi terus. Operasi. Potong. Gunting tu. Tu. Kat atas tu. Lepas ni kau tahu dah, kalau ikan duri ni kita potong ni buang. Tu satu kaki. Okey lah. Okey dah. Tu buang dalam longkang. Lepas dah Lepas. Tutup sikit. Okey. Mantap. Oi, umpan dia lagi. Selamat umpan kawan. Boleh sambung ni mancing. Tapau. Pagi geng. Alright. Terlelap malam tadi. Lepas tu mungkin ikan kurang makan, kita orang semua tidur lah. Pagi ni kita orang sambung lagi. Ya. Tengoklah. Apa lama lagi masa yang ada lagi. Memang dia bagi masa sampai 24 jam. Tapi tengoklah kita orang. Kalau dah rasa nak balik lagi, kita beritahu lah Tekong. Okey. Kita teruskan misi memancing. Ini suasana waktu pagi lah. Hari cepat naik. Okey. Cergas pagi ni. Terus mencari. Cari apa ni? Nak cari apa pagi ni? Tadi dah dapat. Di tempat dah dapat. Pari lah. Pari lah. Pari memang tahu lalu pagi-pagi ni. Alright. Sangkut. Putus. Putus, geng. Habis. Kita makan.
api Panas. Okey, ada rekod ni juga. Oh, jauh. Mantap lah, adik. Pagi-pagi ni balingan nampak jadi ya. Tak macam semalam. Ada. Ada. Kosong. Aduh. Dia tak makan apa lagi mulut dia. Injek je. Kena scam. Okey geng. Nampaknya kita dah sampai di penghujung rancangan mengair di orang nak ngemas lah. Sebelah lagi tekor datang ambil. Nanti di hujung tu aku akan tunjuk hasil lah pada semalam sampai ke hari ini. Okay. Bungkoi. Okey, geng. Ni kita nak update ni hasil kita hari ni dekat Rakit Raihan. Alhamdulillah ada hasil juga ni. Walaupun tak berapa memberangsangkan tapi okeylah, alhamdulillah. Ada sisik lah. Ada sisik. Lama sekali. Banyak kali kita ada tebal pipi. Tebal pipi. 2 ekor lah tebal pipi. 2 ekor. Ada mana? Tanda. Kita ada tanda. Aduh. Tanda. Ada talang. Ini kan first malam ni sekali. Perasmian semalam ni dah. Biasalah juri lah. Juri ni okeylah ni. Wajib ikan wajib. Okey, kita buat akhir bro. Okey, untuk Rakit Raihan ni okeylah. Kira-kira taklah menghamburkan juga, ada hasil. Cuma kalau kita target tu untuk dapat pari tak ada. Tak apa, insyaAllah kita cuba lain kali. Okey. Baik Okey, itu hasil daripada kita orang punya trik untuk satu hari di Rakit Raihan lah. Apa-apa hasil memang berdasarkan ada sisik jugalah. Cuma rakit ni kalau boleh kita upgrade sikit lah waktu malam tu, cahaya lampu tu biar pasang sikit lah belah tepi sini lah. Kalau boleh lah ni untuk daripada owner lah. Apa-apa pun Rakit Raihan tidak mengecewakan. Amin. Tak ada hasil. Alright, sehingga kita jumpa lagi pada video akan datang. Subscribe and follow kita punya channel. Okay, sebelum kita orang gerak, kita dah clearkan semua barang. Tak ada apa-apa sampah yang tinggal. Kursi semua kita orang susun. Okay, untuk ni adalah disiplin bagi para pemancing yang datang ke rumah Rakit. Mesti kita bersihkan setiap kali kalau kita selesai memancing. Okay, cek sekali lagi. Ada barang tinggal tak? Dapur clear. Okay, dapur semua clear. Tengok bilik clear. Ada tinggal barang? Okay, tak ada. Bilik clear. Okay, semua clear. Sekejap. Okay, semua clear. Okay, let's go.
Okey, ni akan nama apa? Along. Along. Suami nama apa dia? Faris. Faris. Jadi siapa-siapa yang nak naik rakit Raihan, Kita dah hantarkan poster tu. ya. Kat situ ada kita punya nombor telefon dengan nama Raihan sekali. Okey. Ni saya akan upload dalam saya punya channel YouTube lah. Ya, apa-apa boleh contact akak ni. Alright.